Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Adam Haikal bin Zulkifli dari kelas BM2. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang literasi membaca dan menulis. Jadi saya akan membincangkan tentang kepentingan literasi membaca dan menulis serta peringkat perkembangannya. Jadi saya akan meneroka bagaimana kemahiran ini saling melengkapi dan cara terbaik untuk menyokong anak anda dalam perjalanan pembelajaran mereka. Jadi, apakah itu literasi membaca? Literasi membaca ini bukanlah sekadar untuk mengenal huruf dan perkataan. Ia adalah keupayaan untuk memahami, mentafsir, menganalisis dan menghubungkan maklumat daripada teks dengan pengalaman hidup. Ia merupakan pintu kepada ilmu pengetahuan dan pembinaan kosakata yang kukuh. Dengan membaca, ianya dapat memberikan kita input ilmu dan kosakata. Selain itu, ia juga dapat membantu dalam pembinaan struktur bahasa dan ia juga merupakan asas kepada komunikasi berkesan. Jadi seterusnya kita pergi ke peringkat perkembangan literasi membaca. Jadi peringkat yang pertama iaitu adalah peringkat prabacaan, iaitu tahap persediaan. Ianya memberi fokus pada pengamatan visual iaitu mengenal huruf, bentuk dan juga pengamatan auditori iaitu bunyi huruf dan sekali iaitu koordinasi motorik iaitu mata dan tangan. Peringkat ini mengajar kita untuk mengenal huruf melalui kod imbas dan ia juga dalam menyebut bunyi vokal asas dan bermain dengan gambar dan nama. Yang kedua iaitu bacaan mekanis. Jadi, bacaan mekanis ini adalah merupakan asas simbol bahasa. Murid mula membaca secara asas dengan mengecam huruf, sukata dan perkataan. Ianya juga memberi tumpuan kepada kelancaran dan penguasaan asas. Contohnya seperti kita boleh membaca suku kata berulang-ulang kali dan melafazkan ayat yang pendek dengan intonasi yang betul. Jadi peringkat yang ketiga pula adalah bacaan mentalis iaitu kefahaman dan pemikiran kritis belajar. Murid bukan sahaja membaca tetapi murid perlu memahami maksud teks tersebut dan mentafsir isi serta membuat kesimpulan. Dan juga pelajar ini dapat menghubungkaitkan bacaan dengan pengalaman mereka. Contohnya, pelajar perlu membaca cerita dan menjawab soalan mengikut kefahaman mereka sendiri. Selain itu, ia juga boleh membuat perbincangan tentang isi dan moral cerita tersebut dengan rakan-rakan mereka. Jadi seterusnya kita beralih kepada maksud literasi menulis. Literasi menulis ini adalah keupayaan untuk menghasilkan simbol tulisan bagi menyampaikan idea, maklumat atau perasaan secara tersusun dan bermakna. Ianya bukan sekadar menyalin huruf tetapi ianya melahirkan fikiran pelajar yang kritis. Selain itu, ia juga memberikan output kepada ilmu dan pengalaman. Dan akhir sekali, ia juga dapat mengembangkan ekspresi diri dan kreativiti pelajar. Jadi, literasi penulis ini terdapat 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama, para menulis, yang kedua, menulis mekanis dan yang ketiga adalah perlahiran. Jadi, peringkat para menulis ini adalah satu persediaan motor halus iaitu melatih kemahiran motor halus seperti melukis garis, bentuk atau corak untuk mempersiapkan tangan menulis huruf dengan betul. Jadi peringkat kedua iaitu menulis mekanis iaitu asas teknikal. Jadi ia menekankan bentuk huruf, ejaan, tanda baca dan struktur ayat asas. Ia memfokuskan pada ketepatan dan kejelasan penulisan. Dan akhir sekali adalah peringkat perlahiran iaitu ekspresi idea. Ia melahirkan idea dalam bentuk tulisan yang tersusun seperti menulis ayat, perenggan atau karangan dengan isi yang bermakna. Jadi, literasi membaca dan menulis ini terdapat hubung kaitnya. Jadi, membaca dan menulis adalah dua kemahiran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Membaca ini dapat membekalkan input dan kosakata, manakala menulis ini melatih penghasilan dan ekspresi idea. Dan kedua-duanya dapat berkembang melalui tahap persediaan, teknikal dan kematangan. Jadi, terdapat beberapa kepentingan
literasi membaca ini. Jadi, yang pertama iaitu ianya dapat meningkatkan kosakata. Dengan pendedahan kepada pelbagai teks, ianya dapat memperkenalkan perkataan baru dan dapat memperkayakan pembendaharaan kata. Yang kedua, ianya juga dapat membina kefahaman, iaitu proses mentafsir dan menganalisis teks dapat mengasah kemahiran, kefahaman dan pemikiran yang kritis. Dan yang akhir sekali adalah ianya dapat merangsang imajinasi, iaitu dunia cerita dan maklumat dalam buku membuka ruang imajinasi dan kreativiti yang luas. Seterusnya, terdapat juga beberapa kepentingan untuk literasi menulis ni. Jadi, kepentingannya adalah dapat melatih organisasi idea, iaitu menulis ni memerlukan penyusunan pemikiran secara logik dan koheren. Dengan ini dapat melatih kemahiran organisasi. Jadi sebenarnya ini juga dapat mengukuhkan pemikiran, iaitu proses menulis ini dapat membantu anak anda untuk mengukuhkan pemahaman tentang sesuatu topik dan mengembangkan idea mereka. Jadi yang akhir sekali adalah ianya juga dapat meningkatkan komunikasi, iaitu dengan keupayaan untuk menyampaikan mesej secara jelas dan berkesan dalam tulisan adalah kemahiran komunikasi yang penting. Dan terdapat juga peranan ibu bapa dan guru dalam membimbing anak-anak murid. Jadi, kita boleh memberikan bimbingan dalam membaca, iaitu kita boleh membaca bersama mereka secara kerap kali. Selain itu, kita juga perlu menyediakan bahan bacaan yang pelbagai supaya mereka ni tidak bosanlah dengan membaca ni. Jadi, kita juga boleh jadikan membaca ni sebagai aktiviti yang menyeronokkan. Dan akhir sekali kita juga boleh menanyakan soalan yang terbuka tentang cerita. Dan seterusnya adalah sokongan terhadap menulis, iaitu kita boleh menggalakkan aktiviti pelukis dan mewarna untuk meningkatkan kreativiti mereka. Kita juga boleh untuk memberikan peluang untuk mereka menulis nota ataupun diari mereka sendiri mengikut perasaan mereka. Yang ketiga itu adalah fokus pada idea dan bukan kesilapan kecil. Dan akhir sekali adalah kita perlu libatkan mereka dalam menulis senarai memberi belah supaya dapat melatih mereka dalam menulis perkara-perkara yang kebiasaan digunakan. Dan kesimpulannya, membaca dan menulis ini adalah kemahiran yang asas untuk membuka pintu kepada pembelajaran sepanjang hayat dan kejayaan dalam semua aspek kehidupan. Dengan sokongan yang berterusan dan persekitaran yang menggalakkan, anak-anak anda pasti akan berkembang maju. Jadi, saya harap anda semua faham dengan pembincangan saya. Jadi, itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.